Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi sharing session kita, perbincangan kita berkenaan dengan pesanan Ibu Wizni, iaitu mak saya yang sentiasa memberi nasihat dan pesanan kepada kami adik-beradik daripada kami kecil hinggalah kami umur dah 60 ni kan. Dia sentiasa memberi nasihat sampai hari-hari akhir kehidupan dia masih lagi memberi nasihat. Di antara nasihatnya itu iaitu ke-19 adalah sentiasa menjaga keikhlasan. Apapun kita buat, jagalah keikhlasan. Jadi ada zaman Rasulullah tu, Rasulullah bersabda lah kan, ada seorang lelaki berkata, aku akan pasti bersedekahnya. Lalu dia pun keluar dan mengeluarkan sedekahnya. Malangnya sedekahnya tu sampai pada pencuri. Bukan orang susah kan. Orang pun bercerita lah, apa dia ni bersedekah pada pencuri kan. Kemudian besok dia keluar lagi, dia bersedekah lagi. Malangnya keesokan hari itu dia bersedekah kepada pelacur pula kan. Udahlah orang bercerita pula, apa dah ni bersedekah pada pelacur kan. Kemudian esok dia keluar lagi kan. Kemudian dia bersedekah pada orang kaya pula kan. Jadi orang bercerita lagi, apa dah bersedekah pada orang kaya kan. Jadi dia pun sehatilah kan. Jadi dia bermimpi pada satu malam tu, dan ada orang berkata pada dia lah ya, dalam mimpi dia tu, sedekah kamu kepada pencuri itu semoga dapat mencegahnya dari meneruskan perbuatan itu. Sedekah kamu kepada pelacur semoga dapat mencegahnya berterusan berbuat zina. Dan sedekah kamu kepada orang kaya semoga dapat memberikan pelajaran baginya agar menginfakkan harta yang diberikan Allah kepadanya. Hadis ni hadis riwayat Bukhari Muslim ya, hadis sahih lah ni ya. Jadi itulah keikhlasannya bersedekah, walaupun tak sampai kepada sasaran yang dia harapkan, tapi Allah menerimanya lah kan, menerima sedekah tersebut. Jadi sehubungan ini Ibnu Al-Qayyim Al-Zawji berkata, amal tanpa keikhlasan seperti musafir mengisi penuh poketnya dengan kerikil kecil, berat tetapi tak ada manfaat sedikit pun baginya ya. Dan juga Al-Fudail bin Iyad mengatakan, meninggalkan suatu amalan kerana manusia adalah riak, manakala mengerjakan suatu amalan kerana manusia adalah syirik kecil Yang disebutkan keikhlas adalah jika Allah menghendaki menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.